Tupai ialah haiwan diurnal, maksudnya ia aktif pada waktu siang untuk mencari makanan dan bergerak dari satu pokok ke pokok lain. Dengan kuku yang tajam dan ekor panjang untuk seimbang, tupai sangat cekap memanjat dan melompat di celadahan pokok. Tupai makan biji bengih, kacang, buah-buahan dan kadang-kadang serangga. Mereka juga suka menyimpan makanan untuk kegunaan kemudian. Tupai membuat sarang di atas pokok atau dalam lubang pokok untuk berlindung daripada hujan dan pemangsa. Tupai dikenali sebagai haiwan yang pintar, mampu mengingati lokasi simpanan makanan dan cepat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Jika berminat untuk lebih tahu tentang seekor tupai, bolehlah tekan like, share, komen dan jangan lupa simpan video ini.